Berita baik selesai. Esok miok turun dah selesai. Oh. Berita baik sungguh selesai dah. Jadi turun ni trade ni nampaknya banyak sikit selesai dah. Dia ya dulu kata hari ni tu tanggal 10 Mesayun 2509. Hari Jumaat malam Sabtu selesai dah. Lepas tu esok tu tanggal 11 Mesayun 2509 ataupun hari Sabtu esok selesai dah miok turun dah selesai. Maklumat ni kita ambil daripada Facebook yang bernama Anwar Chat Hai selesai dah. Boleh maklumat ni jelas cacing selesai dah. Jadi miok turun tu selesai dah. Yang pertamanya miok diesel, yang keduanya miok Kesoho. Dua ni yang kita pakai selesai dah. Diesel tu ada dua selesai dah. Diesel B7 dan juga B20 selesai dah. B7 tu turun 4 kok selesai. 4 kok. Biasanya loloning kita duk pakai miok diesel B7 ni 48 40 setel. Bila turun tu 4 kok tu jadi kita boleh pakai harga esok tu 44 40 setel selesai dah. Tu. Manakala diesel B20 pula selesai dah. Turun nekok saya banyak lah. Saya mana bakal diesel B20 tu, B20 lah. Turun nekok tu biasa loling kita duk pakainya 43 40 setel. Turun esok tu jadi 37 40 setel sana. Tu. Manakala miok Kesoho pula sana, miok Keto King ataupun miok Mutu, miok mezeng sana, miok Kesoho ni. Kesoho 95 dan juga Kesoho 91 ni turun hanya sekok saja sana. Selesai mana pakai Mutu, pakai Keto King tu, miok Kesoho 5 tu turun sekut esok. Selesai dah. Lolol ni kita nak pakai miok 5 ni 43. 95 setel. Selesai dah. Jadi turun esok tu jadi 42 95 setel. Lepas tu pula diesel Kauneng, bukan diesel kena Kesoho 1 sana. 42 58 setel harga esok sana. Lolol ni kita nak pakai 43 58 setel. Jadi load skop lah, kurang skop je sana. Lepas tu hak kurang pula tu 3 kok pula tu miok Kesoho juga, tapi hak ni E-Sip yang sana. Jadi turun harga tu 3 kok sana. Banyak lebih daripada Kesoho hak lain-lain lagi sana. Biasanya kita nak pakai harga 38 kok 95 setel. Manakala esok tu turun harga 3 kok jadi 35 kok 95 setel selesai. Jadi ni lah sekedarnya berita baik esok tu miok turun selesai. Jangan lupa malam ni saya ada buh lagi. Nanti buh esok hari tanggal 11 Mesayun 2509 selesai. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.